botak irang dengan botak putih. Bukan. Yang ni bukan Aish tau korang. Yang ni bukan Aish. Yang ni bukan adik Aiden. Yang ni Anaki, kawan Aiden. Kali ni. Budak kecil ni. Okey, kali ni misi kita. Kita sahabat. Misi kita sekarang ni untuk padamkan api. Misi kita untuk padamkan api. Jom. Okey, ingat ni korang. Korang ingat. Dengar ni. Kita akan padamkan. Jom kita akan padam. Jom padam. Kita akan padam api. Tukar baju. Tukar baju dulu korang. Yang tukar baju aku bagi RM1. Kita adalah geng ketot. Selama ni korang acik dengar aku cakap bahasa Endon kan? Sebenarnya aku Melayu lah, bukan Endon. Dengar tu. Aku bukan Endon, aku Melayu. Okey, dah jom naik. Jom naik. Aku dah naik dari tadi. Jap. Aku nak ambil benda ni. Salah juga. Oi, jangan curi. Jangan curi. Atau aku meninggalkan aku dalam bilik dengan jom. Tupai. Aku. Tu diorang tu memang budak-budak kecil. Kau tahu tak diorang berumur apa? Dia baru 1 tahun. Tapi dah pada cakap macam orang gila. Bapak satu tahun kita dah 2 tahun. Kepala otak kau. Jap, macam tak asing je tempat ni. Terbakar. Cepat. Ada ke? Ni, bawa benda ni. Ambil. Nak ambil. Woi, Zakif, mana kau? Tolong ah. Woi. Bakar. Dah, cepat. Mana Pak Abang lagi kerja? Ni tempat abang dia kerja. Dah cepat. Tempat abang aku kerja nak. Tempat abang je kerja dah dimusnahkan. Dengar tu. Lain kali kita kena bercukur tau tak? Nanti kita kena joget-joget. Woi, macam mana nak padam lah? Tak tanya. Apa abang lagi tak bulat-bulat tu? Aku tak ada bulat lah. Oh, tengok je lah. Tak apalah. Okey, dah. Jom. Korang dah selamatkan berapa? Aku dah 13 lah padam api. Apa? Aku 16. Anaki kau berapa? Aku dah 16 dah. Kau? Aku 1. Tak apalah, dia masih pemula. Padam. Oi, siapa yang main ni? Oi. Aku punya sesat lah. Ui, aku punya sesat lah. 1, 2, 3. Hati-hati. Jangan jalan. Oi, kau asal berdiri kat situ ah. Hampir je kau jatuh. Tak payahlah main air. Macam tak asing je tempat ni. No, aku rasa aku tahu ini tempat mana. No, rumah atuk kau terbakar. Zakif. Zakif, rumah atuk kau terbakar aku rasa. Mana? Kan aku dah cakap. No, rumah atuk aku. Rumah atuk je dah boleh. Atuk aku ni dah kena tembak. Lihat tepi. Biar aku ni. Jairan. Nah. Oi. Lalu kepala lu. Tolonglah ni. Macam yang kau. Aish. Aduh, aku rasa cium api pula ni. Aku boleh tengok je sebab aku tak ada buat apa sebab tak ada bulan.
bodohnya aku yang seorang buat ni. Bunyi letupan kebun. Kebang. Lagi sikit je tu. Apa lagi palu letupan? Itu ada. Dah jom. Dah masuk. Aku main sangat ada tak pintu aja. Dah ke? Awak nak kena air sebab aku tinggal. Kenapa melo di bunyi letupan? Tabak. Kebang. Dah Anaki jatuh. Anaki. Dah. Sini masuk balik. Sini. Nakal lah korang ni. Saya kan tim ketot. Tim ketok kau boleh otak kau. Tak terpala. Tim ketot. Tim ketot. Ketot. Mana Haras? Aku dah buat kat dalam dah gila. No. Eh. Janganlah lompat. Oi, gila korang ni. Korang ni memang bocil tu. Korang ni memang bocil kematian. Itu pun dah kecil lagi. Ni tempat. Ni tempat kejemak kau. Takir, ni tempat kejemak kau. Dah naik atas dulu, naik atas. Sini, naik atas. Dia selalu jalan. Siapa yang nak jalan-jalan ni? Tempat. No, aku rasa mak korang dah tak dapat gaji. Sebab mak korang kerja kat situ. Mak aku kat tempat lain. Duh, ada perempuan jatuh. Ha? Duh, ada perempuan pingsan. Ada perempuan pingsan tu bawa je ke hospital. Siapa boleh padamkan api? Jiwa. Cepat tu. Duh, ni. Sakit mana kau? Oh, itu perempuan sesat. Ni. Angkat je tu. Duh, angkat je tu. Takif, angkat je Takif. Sekejap. Ada orang perempuan sesat ni. Perempuan tu Perempuan tak tahu kacau. mak dia kat mana ni. No, ni ada perempuan pingsan. Bawa je ke doktor tu. Sini ikut aku bawa. Ni, jalan kaki tu. Dah cepat pergi hospital. Sini bawa pergi hospital. Anaki pergi hospital, Anaki. Aku dah pergi dah ni tengah lari laju ni. Sama. Tak, kau ni lambat lah Taki. Cepatlah. Siapa nak bayar? Cepat. Siapa nak bayar? Aku tak bawa duit. Aku. Okey, jap. Dah jatuh kan? Jatuh. Aku lagi. Macam mana kondisi? Aku dah besar. Sini korang. Mana? Ni. Asal aku jadi. Ni perempuan dia ni. Perempuan asal kau tak pensan? Dia dah hidup balik. Dah cepat, kita ada misi penting. Dah cepatlah, kita ada misi penting. Masalahnya ada perempuan tadi. Perempuan tu curi kita punya kereta. Jap. Ini kita nak buat channel ke atau kita main sendiri ni? Betul juga kata kawan. Alah betul lah guys. Nanti kita buat lanjut part 2 Tak kona lah. Kalau subscriber aku dah 132. Okeylah, bye. Assalamualaikum. Maksudnya Assalamualaikum.